Assalamualaikum. Petang ni kita nak pergi bazar. Tak tahu bazar mana. Jauh lah sikit daripada Citara bazar ni. Kita dah sampai dekat Kuala Ketih, Bazar Ramadan. Jom kita tengok pada. Kita makan lah. Dia makan. Tu dah nampak nasi lemak ayam goreng rempah. Jom kita pergi ronah cari lauk berbuka. Ayam berempah. Semacam baca rasa di Si kerabu ya, martabak man dan family ya, martabak ayam ada, martabak daging ada, roti jol ada, roti ada. Kita beli rumah satu persatu cukup datang dengan saya. Yang oh, ini dapat karan semua yang. Bang, tiramisu kopi satu. Hah? Tiramisu kopi satu. Ya. Semua ada opak balang. Hah? Semua ada opak balang. 18 balang. Ah, jangan pilih ya. Ah. Banyak kek kakak ni, banyak pilihan. Ni semua yang manis-manis yang boleh mai kakak ni. Siapa suka kek apa benda apa mai kakak ni. Nah ni kakak ni. Ha.
Tomato ada, nasi ayam pun ada, murtabak. Oh, kara dia punya goreng. Kapsa, nasi arak kapsa. Kambing ada, ayam ada. Jus apa mai tang ni, apa nak ayam jus apa mai tang ni. Fresh dia memang buat kat sini. Cara ni teh air abang ni tak. Oh, maunya orang kata. Nasi susu. Wow, ni lain dari yang lain. Kacang Malaysia tu ada masuk tak? Ayam ada daging dia. Sampai yang tebal. Gemuk-gemuk, semua gemuk. Orang gemuk. Okey, selesai. Kita ronda bazar Kuala Ketih. Masa untuk pulang, Jodoh pun beli banyak sangat hari ni. Alhamdulillah. Masa untuk pulang untuk berbuka. Okey. Selamat buka semua. Assalamualaikum.